Cuma bila saya datang, saya macam agak terkejut. Dia kata, ish, gila weh, kemas weh dia buat ni. Kemas, dan saya tak expect pun result dia macam ni. Saya sebenarnya dapat tahu DK Schweizer ni daripada yang Rochambeau tu. Bila saya tengok IG tu, jadinya bila dia tunjuk around factory ni, lepas tu dia orang buat custom. Jadinya okey lah, saya pun nak tukar lah sebab dia pun dah lusuh. Cumanya saya tak expect kualiti dia macam superb macam ni. Saya fikir-fikir balik, okey saya nak tukar yang sama macam colour kilang. Jadinya saya tak expect lah dia secantik macam ni. Sebelum ni tak berbeza. Saya rasa yang ni lagi premium. Dia dah lusuh sebenarnya. Lagi satu seat tu pun dia macam dah ada mendap-mendap, kotor. Jadinya saya dah try hantar basuh, semua tak load. Cuma saya punya method, okay lah kita tukar je lah seat punya cover yang baru. Tapi nak tukar tu better cari tempat yang proper lah. Dapat kilang sendiri lagi jackpot lah. Alhamdulillah saya suka. Saya sangat suka. Sangat berbaloi. Kena dengan harga dia. Dapat bantai lagi. Dapat free lagi, warranty 3 tahun. So peace of mind kat situ. Perfect lah. Saya pun tak expect quality macam ni. Terima kasih DK Schweizer. Anda memang terbaik dan superb. Recommend.